Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sebar terus maju dan unggul. Saya Nurani Azhara selaku kru TV PSS Mutiara Sebar pada hari ini bersama rakan tugas saya Azalia Arisa. Hai Azalia. Hai Rania. Awak dah bersedia untuk menjalankan tugas kita pada hari ini? Dah. Hari ini kami ditugaskan untuk membuat liputan tentang Majlis Persaraan Puan Nurmaziah binti Jalil selaku penolong kadar petang. Sejujurnya, hari ini akan menjadi hari yang paling menyedihkan buat semua warga Sabah. Kerana kita akan kehilangan seorang pentadbir yang sangat berjasa di sekolah ini yang akan bersara dan meninggalkan kita semua pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan Majlis Persaraan Puan Nurmaziah binti Jalil. Jom! Bersama saya pada ketika ini, saudari Puteri Darwisha dan Damia. Boleh kongsikan satu sifat yang ada pada Puan Nurmaziah? Puan Maziah ni dia seorang yang penyayang. Puan Maziah juga seorang yang pemaaf. Dia juga baik hati. Terima kasih saudari Puteri Darwisha dan Damia atas perkongsian itu tadi. Bersama saya pada ketika ini, Saudara Amirul Hakim selaku Ketua Murid. Boleh kongsikan sedikit ucapan kepada guru kita yang bakal bersara pada hari ini? Kepada Puan Nurmaziah binti Jalil, saya ucapkan selamat bersara dan selamat menjalani hidup tanpa stres menghadap murid. Saya juga hargai usaha Puan dalam menyelesaikan masalah yang kami hadapi maupun di sesi pagi ataupun sesi petang. Terima kasih kerana telah berkhidmat di SMK Selayang Baru. Saya ucapkan selamat maju jaya di hari akan datang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Amirul Hakim di atas ucapan itu tadi. Sememangnya persaraan ini bakal meninggalkan kenangan yang manis bersama warga Sabah dan Puan Nurmaziah. Bersama kita pada hari ini yang diraikan Puan Nurmaziah binti Jalil, penolong kadar petang. Assalamualaikum Puan, Puan sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Bolehkah Puan berikan pesanan kepada warga Sabah ataupun murid-murid di sini? Okey, yang pertamanya cikgu nak ucapkan kepada semua murid, kira sesi pagi dan sesi petang, selamat maju jaya. Belajar bersungguh-sungguh, dapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Dan cikgu dah, awak jadilah murid yang menghormati guru, murid yang beradab dan jaga tingkah laku. Dan ingatlah, jagalah disiplin kerana disiplin ini membentuk kita menjadi orang yang hebat insya-Allah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Nurmaziah binti Jalil di atas ucapan itu tadi. Sekian, terima kasih. Hasil liputan majlis pada hari ini. Pucuk pahu di 5 batu. Anak 9 di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, hilang di mata di hati jangan. Tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.